Pernah tak anda tertanya-tanya macam mana rupa Sarawak dan Sabah yang kita kenal hari ini boleh terbentuk? Dulu, kedua-dua negeri ini ada sistem pemerintahan sendiri yang berasaskan adat dan kesultanan. Tapi, semuanya berubah. Berdasarkan sumber kita hari ini, jom kita selami bagaimana kuasa barat telah datang dan boleh dikatakan melakar semula peta Borneo Utara. Soalan utamanya, macam mana seorang individu dan sebuah syarikat boleh ada kuasa yang begitu besar sampai boleh ubah segalanya? Untuk faham jawapannya, kita kena undur masa sikit. Tengok dulu macam mana keadaan Sarawak dan Sabah sebelum kedatangan mereka. Okey, kalau kita tengok peta lama ni, jangan salah sangka ya, Sarawak dan Sabah ni bukan tanah kosong yang tak ada sistem. Sebenarnya, jauh sebelum abad ke-19, dah wujud struktur pentadbiran tempatan yang sangat teratur dan berkesan. Inilah yang jadi tulang belakang masyarakat di sana. Jom kita mulakan dengan fahamkan dulu dua jenis sistem pemerintahan tempatan yang dah lama bertapak dan menjadi nadi kehidupan masyarakat Borneo. Secara mudahnya, ada dua sistem utama. Satu, sistem kesukuan, di mana adat resam dan keharmonian komuniti itu jadi keutamaan. Kedua pula, sistem yang lebih kepada penguasaan wilayah, biasanya di bawah naungan kuasa yang lebih besar, macam Kesultanan Brunei atau Sulu. Kalau di Sarawak, yang menariknya setiap etnik ada pemimpin adat mereka sendiri. Orang Iban ada tuai rumah, orang Bidayuh ada tua kapung, dan yang paling penting, pemimpin ni bukan dipilih semata-mata sebab warisan. Tak, mereka dipilih sebab kebolehan mereka untuk jadi orang tengah dan jaga keharmonian kampung. Keadaan di Sabah pun lebih kurang sama. Ada majlis orang tua, ada tukang adat. Merekalah yang uruskan hal ehwal kampung. Apa-apa masalah, apa-apa pertikaian, semuanya akan dirujuk kepada adat. Adatlah undang-undang tertinggi masa tu. Nah, dalam dunia yang dah ada sistem yang mantap macam inilah, tiba-tiba muncul dua kuasa baru. Dua kuasa inilah yang bakal mengubah landscape Borneo Utara untuk selamanya. Inilah dia ejen perubahan kita. Di Sarawak, kita ada James Brooks, seorang pengembara dari England. Di Sabah pula, bukan orang tapi sebuah syarikat. Syarikat Borneo Utara British atau SBUB. Satu didorong oleh cita-cita peribadi, satu lagi oleh keuntungan semata-mata. Okey, jom kita ke Sarawak dulu. Kita tengok macam mana James Brooks ni, seorang orang luar, boleh membina dinastinya sendiri. Jadi, macam mana dia buat? Semuanya bermula dengan dua perjanjian penting. Tahun 1841, dia dapat hak untuk tadbir Sarawak. Setahun je lepas tu, pada 1842, Sultan Brunei sahkan dia sebagai Rajah Putih. Bayangkan, dalam masa yang singkat, seorang pengembara biasa dah jadi pemerintah berdaulat. Memang satu langkah yang luar biasa. Lepas dapat gelaran raja, Brooke tak tunggu lama. Dia terus susun strategi untuk kukuhkan kuasa. Caranya, gabungan beberapa taktik licik. Dia guna kekuatan tentera laut British, dia berbaik-baik dengan sesetengah ketua tempatan dan dia pandai ambil kesempatan atas pergaduhan antara pembesar. Sesiapa yang lawan, dia hapuskan. Duit, jangan risau. Dia ada penyokong keuangan dari Eropah. Okey, kita tinggalkan Sarawak sekejap. Di Sabah pula, ceritanya lain sikit. Kuasa barat di sini tak dipacu oleh seorang individu, tapi oleh sebuah syarikat korporat. Dan peta ditunjuk dengan jelas kenapa Sabah jadi rebutan. Cuba tengok betul-betul lokasinya. Ia betul-betul terletak di tengah laluan perdagangan laut yang sibuk, menghubungkan kuasa besar macam China dengan Singapura dan Australia. Lokasi strategik macam ni memang sangat bernilai. Tapi bukan lokasi je. Sabah ni memang kaya raya dengan hasil bumi yang ada permintaan tinggi di pasaran dunia. Sarang burung untuk pasaran China, rotan, gamat, semuanya ada. Kekayaan alam semula jadi inilah yang jadi macam magnet, tarik pelabur asing terutamanya SBUB. Okey, bila kedua-dua kuasa ni dah berjaya bertapak, langkah seterusnya adalah membina sistem pentadbiran yang baru. Satu sistem yang direka khas untuk satu tujuan, memastikan pemerintahan mereka cekap, kukuh dan menguntungkan. Sistem baru ni berdiri atas 5 tiang utama, macam yang kita boleh nampak dalam rajah ni. Setiap tiang ni ada peranan penting dalam mengubah wajah Borneo Utara. Jom kita bedah satu persatu. Tiang pertama, diorang lukis balik peta. Sempadan-sempadan lama yang berasaskan pengaruh suku kaum dah tak relevan. Sebaliknya, wilayah dipecah-pecahkan kepada bahagian pentadbiran yang lebih kecil, yang dipanggil residensi. Tujuannya, senang nak kawal, senang nak tadbir. Kedua, hierarki. Mereka wujudkan satu struktur kuasa yang sangat jelas, macam piramid. Di Sarawak, Raja Brooke duduk di puncak.
Di bawahnya ada residen Eropah dan seterusnya sampai ke peringkat kampung. Jadi, setiap arahan dari atas akan sampai ke bawah dengan lancar. Di Sabah pun sama, ada hierarki. Tapi bezanya, ia berfungsi macam syarikat korporat. Gubernur di Sabah tu macam CEO, tapi bos sebenar dia adalah lembaga pengarah di London. Jadi, setiap keputusan yang dibuat, matlamat utamanya adalah untuk keuntungan pemegang saham. Tiang ketiga ni pula satu langkah yang sangat bijak. Mereka tak singkirkan semua pemimpin tempatan. Sebaliknya, pembesar-pembesar macam Datuk Patinggi dan Datuk Bandar diserap masuk ke dalam sistem baru. Kenapa? Sebab ia lebih jimat dan yang paling penting, ia buat pemerintahan baru ni nampak sah di mata rakyat. Pemimpin tempatan ni masih ada gelaran, dibayar gaji, tapi kuasa mereka kini di bawah kawalan pentadbiran baru. Tiang keempat. Yang ini mungkin yang paling meninggalkan kesan mendalam sampai hari ini. Dasar pecah dan perintah. Setiap kaum diletakkan dalam kotak peranan masing-masing. Melayu dalam pentadbiran, Iban dalam tentera, Cina dalam ekonomi. Taktik ni berkesan untuk elakkan mana-mana kaum jadi terlalu kuat, tapi pada masa yang sama, ia mewujudkan jurang antara kaum yang kesannya masih kita rasa. Jadi, bila kita tengok semua perubahan drastik ni, apa sebenarnya legasi yang ditinggalkan? Apa pengajaran besar daripada kisah pembentukan semula Borneo Utara ni? Poin paling penting untuk kita faham ialah, ini bukan sekadar pertukaran pemerintah. Ini adalah pengenalan sebuah sistem yang sama sekali baru. Sebuah jentera birokrasi yang direka untuk dua perkara utama, mengaut keuntungan ekonomi dan mengukuhkan kawalan politik. Rangka tindakan kolonial inilah yang akhirnya membentuk acuan untuk negeri Sarawak dan Sabah yang kita kenali hari ini. Legasinya sangat kompleks, ada baik dan buruknya. Jadi, soalan terakhir untuk kita sama-sama renungkan. Gema-gema dari sistem lama ni, adakah ia masih bergema dalam struktur masyarakat dan pentadbiran kita sekarang? Fikir-fikirkan.